Izrin Azminda baru-baru ini meluahkan rasa bangga terhadap pencapaian akademik putera sulungnya Muhammad Adrian Umar, 12 tahun. Dalam catatan yang penuh emosi itu, Izrin berkongsi kegembiraan melihat anak lelakinya itu terpilih menerima anugerah tokoh pelajar pada tahun ini dan menamatkan pembelajaran Al-Quran dengan jayanya. Jangan lupa subscribe Sourceful Channel, kemudian like dan tinggalkan komen-komen yang bermanfaat untuk bacaan semua orang dan nantikan pelbagai lagi berita-berita viral daripada politik, hiburan dan viral isu. Bye! Berjuta tahniah buat putera pertama kesayangan Mama, Adrian Umar, kerana berjaya khatam Al-Quran, selamat bergraduasi dan menerima anugerah tokoh. Setiap tahun, abang tidak pernah gagal banggakan Mama, opah dan guru-guru. Jauh di sudut hati Mama bermacam perasaan ada sebab terharu dan terlalu bangga dengan pencapaian abang. Terima kasih abang kongsinya. Mengakui tiada ibu yang sempurna, aktris 40 tahun itu sentiasa berusaha memperbaiki diri demi masa depan permata hatinya. Mama mungkin bukan seorang ibu yang baik, tapi Mama akan sentiasa berusaha menjadi yang terbaik untuk abang. Mama mungkin seorang ibu penuh dengan kegagalan, tetapi Mama sentiasa akan berusaha menjadi seorang ibu yang tiada kecacatan untuk abang. Mama mungkin sentiasa di jalan yang salah, tetapi Mama akan berusaha menjadikan jalan itu lurus untuk abang. Terima kasih abang kerana sentiasa bersama Mama. Titip Izrin buat Adrian. Sekadar info, Adrian adalah anak daripada perkahwinan pertama Izrin dengan Muhammad Riza Baharudin pada 2012 sebelum berpisah secara rasmi pada tahun 2014.